Kisah teladan. Mari bercerita kisah Sang Arnab dan Kura-Kura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syahira binti Mustazrin. Nombor mencuk saya 9908081456980001. Saya merupakan pelajar bagi ijazah sarjana muda pendidikan awal kanak-kanak dengan kepujian. Saya merupakan OUM dari OUM Shah Alam. Pada hari ini, saya akan menceritakan tentang satu kisah teladan, iaitu cerita tentang kisah Sang Arnab dan Kura-Kura. Kisah Sang Arnab dan Kura-Kura merupakan sebuah cerita teladan yang terkenal dan sering dibaca oleh kanak-kanak. Cerita ini mengisahkan perlombaan antara seekor arnab yang sangat pantas akan tetapi sangat sombong dengan seekor kura-kura yang perlahan tetapi sangat tekun. Objektif dari kisah Sang Arnab dan Kura-Kura ini adalah iaitu mengajar kita bahawa usaha yang berterusan lebih penting daripada kepantasan semata-mata. Memupuk sifat sabar, tekun dan tidak mudah berputus asa dalam mencapai matlamat seperti sang kura-kura. Mendidik pembaca supaya menghormati kebolehan orang lain dan tidak memandang rendah terhadap sesiapa sahaja. Mari kita mendengar kisah Sang Arnab dan Kura-Kura. Pada zaman dahulu, ada seekor arnab yang sangat sombong. Suatu hari dia melihat seekor kura-kura berjalan dengan perlahan-lahan. Hei, selembab, boleh tak tidak kamu berjalan dengan laju? Ejek arnab. Kura-kura itu melihat arnab laju berkata, "Wahai arnab, mari kita berlumba." Arnab ketawa dengan sangat kuat. Seketika kemudian dia berkata kepada kura-kura, "Baiklah kura-kura, saya terima cabaran kamu." Perbualan itu menjadi buah mulut antara binatang di hutan. Keesokan harinya, semua binatang berkumpul untuk menyaksikan perlumbaan itu. Sebaik sahaja perlumbaan bermula, sang arnab memecut dengan sangat pantas dan meninggalkan kura-kura jauh di belakangnya. Walaupun begitu, sang kura-kura tetap berlari dengan sesungguhnya. Apabila melihat arnab yang sedang jauh ketinggalan, arnab pun mula bercadang untuk tidur seketika di sebuah pohon. Kura-kura pula terus berlari. Apabila terjaga, sang arnab berlari dengan sangat pantas untuk mengejar kura-kura. Tetapi tidak sempat. Kura-kura terlebih dahulu tiba di garisan penamat. Kura-kura telah mengajar arnab yang sombong itu. Adaptasi dari kisah Sang Arnab dan Kura-Kura. Yang pertama, nilai murni dan pembentukan sasiah. Kanak-kanak dapat menilai sendiri nilai murni yang terdapat dalam kisah Sang Arnab dan Kura-Kura, iaitu berusaha bersungguh-sungguh dan menghormati kebolehan antara satu sama lain. Yang kedua, minat kanak-kanak terhadap haiwan. Umum mengetahui bahawa kanak-kanak mempunyai pengetahuan awal tentang haiwan dari segi bunyi, pergerakan, bentuk dan warna haiwan itu. Jadi, kisah Sang Arnab dan Kura-Kura ini dapat meningkatkan minat membaca kanak-kanak, memandangkan kanak-kanak sudah mempunyai pengetahuan awal tentang haiwan. Yang ketiga, tahap perkembangan kanak-kanak. Kisah Sang Arnab dan Kura-Kura ini adalah sangat signifikan dan sangat mudah untuk difahami oleh semua golongan kanak-kanak, dari kanak-kanak yang berumur 3 hingga 6 tahun. Kisah ini juga banyak diadaptasikan dari filem Upin Ipin, dari filem Didi and Friends. Jadi kisah Sang Arnab dan Kura-Kura ini bukan sahaja kanak-kanak dapat membaca, malah kanak-kanak dapat menonton video-video kartun yang telah dipublikasikan.
Kesimpulannya, kisah Sang Arnab dan Kura-Kura merupakan cerita teladan yang mengandungi banyak nilai murni dan pengajaran yang berguna kepada kanak-kanak. Melalui kisah ini, kanak-kanak dapat mempelajari kepentingan sikap sabar, tekun, berusaha secara konsisten dan tidak mudah berputus asa dalam mencapai sesuatu matlamat. Selain itu, cerita ini juga mengisahkan bahawa sikap sombong, terlalu yakin dan memandang rendah terhadap orang lain akan membawa kepada kegagalan. Oleh itu, kisah Sang Arnab dan Kura-Kura sesuai dijadikan bahan penceritaan dan pembelajaran kerana bukan sahaja menarik, akan tetapi malah dapat membantu pembentukan sahsia, nilai moral dan perkembangan positif kanak-kanak. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.